D3 cakap depan kamera. Okay guys, so tadi I ada tanya saya punya wife pasal kenapa I nak buat video ni. Okay, apa purpose saya nak buat video ni? Okay, purpose pertama sebab I nak practice macam mana saya boleh cakap tanpa skrip. Okay, yang kedua, I pun terfikir I nak buat sharing untuk korang yang bermakna. Sebab I pun nak konten ni tak nak bazir masa korang untuk tengok saya membebel je. Okay, so kalau boleh tu mungkin korang boleh cakap dalam komen tu bagi sedikit topik. Atau kalau tak, saya akan cari topik sendiri, then I akan buat sharing lah. Then mungkin next day, day 4, saya akan buat sharing pasal saya sebagai content creator, apa yang saya buat dalam seharian. So, I rasa topik tu mungkin akan lebih interesting lah untuk yang kadang-kadang, untuk korang semua kat luar tu. Sebab sekarang pun mostly ada banyak yang content creator. And then ada yang baru nak buat content tu. So, okay lah. Saya akan buat content pasal content creator next day. So, saya see you. Bye-bye.